Hai semua, hari ni saya nak share satu resepi yang sangat special, which is kerabu kaki ayam authentic Thailand. Okay, so ini kaki ayam saya dah rebus dalam 10 ketul, saya rebus 5 kali. Saya buang air, rebus, bubuh air lagi, rebus. So ini adalah bahan-bahan dia. Korang nampak lah, ada kat situ, ada bawang putih, ada bawang holland, ada carrot, ada daun ketumbar, ada serai, ada cili besar. Sepatutnya pakai cili kecil, tapi sebabkan saya tak tahu pedas, saya pakai cili besar. Ada tomato, ada cuka. Sebab saya pakai cuka tu sebab saya tak ada limau. Kalau nak lagi sedap, pakai semua limau, jangan pakai cuka. Okay, so ada toge dan juga bahan-bahan yang korang nampak tadi tu lah. Ada daun sup juga. So ni adalah gula Thai, gula yang lembik tu. So ini adalah pelara. Okay, so seterusnya ada nampla. Sama-sama sos ikan, tapi kalau pelara tu sos ikan air tawar, kalau yang ni sos ikan air laut kot. Okay, so ini adalah beras goreng. So ini beras pulut goreng, and then saya tumbuk halus. So ini adalah bahan-bahan yang saya nak buat dia punya. Saya akan blend lah. Korang tengoklah ada apa kat atas cutting board tu, itulah saya akan pakai untuk saya blend. Okay, daun sup saya tak blend. So ini bahan-bahan blend dia. Saya masukkan first. Okay, seterusnya saya masukkan saya punya pelara. Okay, pelara. And then saya masukkan carrot. Carrot ni optional, tapi kalau ada carrot dia sedap, dia kruk-krak macam. Lepas tu saya akan masukkan bawang hiris, yang ni wajib. Lepas tu tauge, saya pun rasa wajib juga. And then serai hiris halus, yang ni tak wajib lah, kalau ada lagi sedap. So saya masukkan daun ketumbar dan juga daun sup yang tadi saya cincang. Lepas tu saya masukkan tomato, saya perahkan limau. So ingat ya, jangan pakai limau dalam botol artificial tu, yang tu tak sedap. So saya akan, tadi tu saya masukkan sedikit nampla. Okey, lepas tu saya terus taburkan saya punya beras goreng tu. And then siap, korang gaul-gaul, korang rasakanlah macam mana rasa yang korang nak. Tapi untuk kerabu kaki ayam yang otentik yang saya makan, yang sedap, which is rasa masam tu memang kena kau. Yang kedua kena rasa manis, yang ketiga baru rasa masin. Ikut turutan tu. Okey, so terima kasih dah menonton video saya. Bye.